Gold tengah naik, engkau nak sell. Gold tengah turun, engkau nak buy. Ini masalah-masalah trader, especially newbie-newbie, dia nak against market. Terikut-ikut dengan si pusing-pusing dia yang kat luar sana yang nak lawan market. Right? Tanya buat korang-korang semalam, gold fall lebih pada 1,500 pip. So, apa yang saya nampak semalam dekat gold adalah setup mak kau hijau. So, mak kau hijau ni kalau korang nampak dekat gold, korang cari buy sajalah dekat lower time frame. Alright, tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan. H4 ni kalau korang nampak sebatang lemang bullish ataupun mak kau hijau dekat lower time frame, korang cari buy saja, cari peluang untuk buy saja. Sebagai contoh dekat sini dia dah bagi buy engulfing dah ni. Okey, korang tarikkan saja dekat sini. Apa yang korang perlu buat adalah turun lower time frame M5 ataupun M15, dia break sahaja, korang buy. Nampak tu dia naik dekat sini, dia break sahaja, nampak ni resistor ni, korang buy. Dia break sahaja dekat sini, korang buy. Break sini saja, buy. Dan juga dia keluar zone dekat sini, korang buy. Nampak tu? Next, dia create mak kau hijau lagi satu. Nampak tu dekat sini? So, apa yang korang buat? Tarikkan sahaja dekat sini. Tarikkan sahaja dekat sini. Dekat bawah ni, kalau dia turun sahaja, korang buy. Nampak tu? Dia turun saja, korang buy. Dia turun saja, korang buy. Breakout saja, korang buy. Nampak dekat sini? Sini cari peluang untuk buy. Sini cari peluang untuk buy. Dan next semalam, mak kau hijau dia bagi. Nampak ni? Mak kau hijau di sini. Nampak tu dia bagi, korang tarik. So, apabila dia turun M15 atau M5, nampak dekat sini kan? Sini. Break saja, korang buy. Dekat sini, break dekat sini, korang buy. Dia break dekat sini, pullback saja, korang buy. Nampak dia turun, korang buy. Dia naik lagi, dia turun, korang buy. Nampak tu dekat sini? Kalau dia turun lagi dekat sini, korang boleh mencari peluang buy. Nampak tu dekat sini? Dia naik dekat sini, dia turun lagi, korang cari peluang buy. Nampak tu? Dekat sini, berapa dia pergi dekat sini saja? Dekat sini saja 300 pip. Sini saja korang main pun dah beratus-ratus pip dekat sini. Nampak? 300 pip. Alright? Itu saja yang saya nak share dengan korang. Semoga bermanfaat. I'll see you. Assalamualaikum.